kumpulan 5. Saya nak tanya cikgu 4 soalan. Apakah perbezaan najis mukhalazah, mutawasitah dan mukhalazah menurut kajian sains? Mukhalazah, mutawasitah, mukhalazah macam mana ni? Mukhalazah, mutawasitah dan mukhalazah menurut kajian sains. Perbezaannya adalah dari segi komposisi kimianya. Itulah perbezaannya. Soalan kedua, apakah yang membezakan air kencing kanak-kanak lelaki dengan air kencing kanak-kanak perempuan yang berusia bawah 2 tahun sedangkan kedua-duanya hanya minum susu ibu? Mengapakah air kencing kanak-kanak lelaki saja yang dikira sebagai najis mukhalazah? Apa maksud najis mukhalazah? Mukhalazah najis yang ringan. Okey, bezanya ia mungkin daripada komposisi kimia, iaitu menyebabkan hormon lah. Sebab kalau dikira perbezaan betina hanya hormon sahaja yang membezakannya. Jadi cuba jatuh kepada kadar makanan yang diambil. Itu hormon lah. Jawapannya perbezaan hormon. Mengapakah najis mukhalazah terhad hanya kepada air kencing kanak-kanak bawah 2 tahun? Sebab kandungan hormon bagi lelaki mungkin dikira lebih ringan komposisi dia lah berbanding dengan yang lain. Juga mungkin berkaitan dengan salur pertumbuhan dia. Nabi mengajar umatnya supaya menggunakan tanah semasa mencucikan najis mukhalazah. Mengapa? Mungkin kandungan yang ada dalam tanah boleh menyucikan apa yang terkandung pada najis tu lah. Contohnya boleh menetralkan apa-apa, menetralkan